Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyaran kita di Masjid Tengku Mahkota Tugu Hasanah Ibrahim Alamsyah. Saya nak kongsi dengan tuan, inilah suasana subuh di Masjid Tengku Mahkota. Para jemaah telah memenuhkan ruang solat di depan. Sebagaimana yang kita ketahui, para malaikat akan memohon sebanyak keampunan kepada sah-sah yang pertama ni sebanyak 3 kali, keampunan dosa-dosa kita sebanyak 3 kali, hanya sampai ke masjid rebutlah sah yang pertama. Tak dapat sah yang pertama, sah yang kedua. Sah yang kedua, para malaikat mohon keampunan sebanyak sekali. Dimaklumkan ada pelawat daripada Kelantan semalam sudah datang dan sampai pagi ni akan tolak balik ke Kelantan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Imam Abdul Ghani lah Imam Syakir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum, luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Sallim Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersama-sama Imam Syakir tadi. Kita teruskan program subuh kita, iaitu kuliah subuh. Sahabat daripada Kelantan. Ni dia. Ini sahabat dari Kelantan ni. Oh, Ustaz Khairi.